Silakan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Minta maaf yang pertamanya atas beberapa kali ketidakbersamaan kita lah untuk kelas pengurusan firma. Tapi walaupun kita tidak bersama secara langsung, saya dah siapkan semua video-video. Setakat ni dah 2 video dah saya tu siapkan. Cumanya jangan terkejut lah kenapa video ada yang panjang, ada yang pendek kan. Ada yang ni kan. Sebab dia bila bercakap seorang ni, itu je lah dia punya point dia. Dia straightforward. Dia tak ada apa interaksi dua hala. Kalau bercakap dengan ada audiens ni mungkin ada interaction dua hala. Jadi saya minta izin mula awal sebabnya saya nak kena habiskan awal. Kalau boleh sebelum 12.30 saya dah selesai dah kita punya kelas ni. Okay. Sebabnya saya sekarang ni ada di saya menginap di hotel ni jadi tak boleh nak lama-lama. Saya minta late check out pun takut kena charge pula. Okay. So untuk topik minggu ni kita nak tengok berkenaan dengan tajuk yang dah nak hampir habis ni. Maknanya tuan-tuan dah ada pengalaman, dah ada info macam mana nak buka firma, macam mana nak uruskan firma, macam mana nak jadi seorang bos yang baik, macam mana nak menjaga hak pekerja dan sebagainya. So inilah tiba masanya tuan-tuan untuk belajar menguruskan klien pula. Dan apa etika kita sebagai owner of the firm untuk menguruskan klien. Mula-mula kita uruskan pejabat dulu. Bila kita dah uruskan pejabat, kita uruskan dari sudut undang-undang pula apa undang yang kita kena follow dan sebagainya. Dan bila dah ada semua tu, barulah minggu ni kita nak tengok. Maknanya pengakhiran kepada subtopik pembelajaran kita nanti sampai minggu ke-14 nanti. Di akhir nanti mungkin tuan-tuan akan belajar untuk macam mana untuk melestarikan kelangsungan firma tuan-tuan. Maknanya bila dia jadi owner firma, how to survive for the next 5 or 10 years ke depan lah. Right? So minggu ni kita tengok macam mana kita nak uruskan klien-klien kita bila kita dah ada klien. Uh, okay. Baik. Eh, saya boleh kecilkan ke saya punya ni? Saya tak erti lah nak kecilkan. Boleh ke? Okay. Right. Okay, untuk minggu ni kita akan tengok sebagai owner of the firm apa kita punya prinsip kita bila kita nak menerima klien. Okay, kita kena tengok, kita kena faham sebagai empunya syarikat, empunya firma, sifat amanah tu adalah perkara pertama yang kita kena terapkan dalam diri kita. Sebabnya apabila klien mula letakkan satu kepercayaan pada kita mengendalikan kes kita di mahkamah. Benda pertama yang klien akan nilai adalah sejauh mana saya boleh percaya dengan peguam ini. Uh, so, uh, saya biasa terapkan daripada awal saya praktis sehingga sekarang. Bila klien melantik kita, jadinya uh, benda pertama yang saya akan tanamkan dalam diri saya adalah saya mesti amanah dengan tugas yang diberikan. Ni itu kita punya topik kita yang pertama. Maknanya kita kena jaga hubungan antara peguam dengan klien dari sudut amanah kita bila dilantik. Sebabnya bila you apa, tak amanah dengan tugas tu, maksudnya you uh, kongsikan fakta kes, you pergi share fakta kes dengan pihak lawan, especially pihak lawan lah, ataupun pihak tidak berkenaan. Kat situ nanti akan menyebabkan isu klien mula hilang trust pada kita. Okey. Dan kita juga perlu faham sebagai peguam kita ada tanggungjawab dari sudut undang-undang untuk sentiasa uh, jujur dengan klien dan kita kena utamakan kepentingan klien berbanding kepentingan peribadi. Maksudnya apa-apa yang berlaku kanlah sebabnya klien bayar kita dan kita pun kena ikut semua benda. Tidak. Klien bayar atas servis yang dia terima daripada kita. Tapi apa yang kita nak buat di mahkamah, apa yang kita nak bawa di mahkamah, klien kena ikut kita. Kena faham. Kita jangan jadi hamba duit, jangan. Ha. Bila klien datang, okay, klien kata saya nak lantik Puan Umu, saya nak lantik Puan Ain. Okay. Okay. Betul dia lantik, tapi dia lantik dia bayar atas dasar orang kata dia bayar khidmat kita sebagai khidmat profesional kita sebagai peguam.
Ah, dia bukan bayar untuk kita dengar 100% apa tu. Kita mendengar untuk dapatkan fakta, tapi untuk buat kerja kita akan buat mengikut kerja kita, gerak kerja kita. Okey. Okey, tuan-tuan kena faham juga. Okey, sebagai seorang empunya firma, kita wajib untuk bagi khidmat profesional yang kompeten ikut standard. Standard maknanya kalau di syariah ni, okey, kalau di civil mungkin Puan Umur dah tahulah. You ada apa akta profession guaman apa semua. Tapi untuk syariah kita ada macam kita bincang sebelum ni etika peguam syar'i. Okey, so dekat situ kita ada guideline macam mana you nak menjadi seorang peguam ataupun menjadi seorang empunya. Dia boleh jadi dalam bentuk guideline atau panduan kita sebagai empunya firma. Boleh juga melalui etika peguam syar'i itu. Kat situ ada peguam tidak boleh itu, tidak boleh ini, tidak boleh melepaskan diri dari tugasan dan sebagainya. Kena kena baca etika peguam tu, dia ada dia punya clause-clause dia. Cuma dalam keadaan ada setengah keadaan kalau lah kata kita rasa sebersalah, dah buat kerja itu pun tak kena. Kita dah buat dah ikut ikut flow. Saya rasa poin lebih banyak pengalaman buat kerja ikut flow, tiba-tiba klien kata tak boleh, saya nak gini, saya nak gini, dia nak ikut dia punya acuan dia. Sedangkan di kes di mahkamah kita yang tahu apa yang berlaku, apa yang akan terjadi, tapi klien nak kita ikut acuan dia. Kalau macam tu kita dibolehkan untuk buat orang kata penarikan diri. Okey, tu kena faham lah. Okey, selain tu tuan-tuan, ada kepentingan engagement letter. Ni dokumen yang saya tengok ramai lagi peguam-peguam yang tak ada benda ni. Engagement letter ni kalau kita tengok di civil ni, saya rasa civil warrant to act kot. Warrant to act. Okay. Nah, tapi di syariah tak ada. Di syariah, kita hanya bergantung kepada wakalah peguam. Wakalah peguam ni maknanya surat lantikan peguam. Cuma apa yang baik di civil, saya cuba implementkan. Maksudnya saya ambil, bukan warrant to act, tapi saya sediakan satu pendetilan bayaran. Saya buat satu pendetilan bayaran, yang mana dalam pendetilan tu saya jelaskan pada klien apa gerak kerja yang kita akan buat berdasarkan kepada bayaran yang dibuat pada kita. Dan di akhir tu kita akan bagi tahu apa dia punya konsekuen dia kalau kata klien tu menarik diri ataupun menutup kes ataupun tiba-tiba tak jadi proceed, dah bayar depo tak jadi proceed dan sebagainya. So kita jelaskan. Sebab benda-benda macam ni di syariah dia masih lagi belum ada kewajipan atas you lah. Sebab tu lah banyak berlaku ada lawyer yang dia main ambil je duit tapi dia tak ada berapa skill. Sebab tu syariah ni best. Syariah ni best tuan-tuan. You masuk je bidang syariah, you boleh letak seberapa banyak fees yang you nak. Sebab dia tak ada skill tetap berapa you nak ni. Kalau di civil, saya yakin dan percaya, dia ada skill, dia ada skala dia. Kes ni berapa, kes ni berapa. Tapi untuk certain kes lah saya rasa. Tapi kalau di syariah memang tak ada. You nak charge kes bawah 47 sampai 10,000 pun boleh. Uh, You nak charge kes harta pencarian sampai beratus ribu pun boleh. Dia tak ada. Dia tak ada penetapan. Semuanya bergantung kepada, kalau dalam arah amalan ni, arah amalan dia sebut, dia bergantung kepada um, fakta kes pertama. Yang kedua, siapa peguam yang kendalikan tu. Maknanya status peguam tu. Seniority lah. Seniority peguam tu. Kemudian dia punya kerumitan kes, perjalanan kes macam mana. Dia punya benda-benda macam tu. Dia tidak dijelaskan secara terperinci. Kita yang tentukan. Sebab tu bila klien nak pertikaikan, kenapa fees Puan Umu ni sampai 20,000? Kenapa Puan Ain 15 je? Dia tak boleh. Dia tak boleh nak dikomparekan begitu. Sebab benda tu memang uh, you sendiri je tahu macam mana you buat gerak kerja tu. Sebab tu saya cuba terapkan kepada yelah siapa-siapa yang datang jumpa minta khidmat nasihat, terutama geng-geng lawyer baru lah. Saya akan bagi tahu kalau boleh biar ada kita panggil engagement letter lah. Surat kita appoint, client appoint kita lah, warrant to act ke ataupun you buatlah penitilan bayaran dan sebagainya supaya tidak berlaku isu pertikaian. Kalau berlaku isu pun di kemudian hari kita masih boleh defense diri kita. Sebab klien dia akan kata saya tak sign apa-apa dokumen pun. Sebenarnya tuan-tuan, kita tak perlukan klien sign pun. By the time dia membayar sahaja duit,
pendahuluan ataupun deposit kepada kita untuk melantik kita sebagai peguam, itu sudah memadai untuk mengatakan bahawa dia bersetuju dan dia menerima segala TNC yang kita akan bagi pada dia. Kena faham kat situ. Tapi klien sekarang ni dia cerdik. Dia cerdik. Jadi bila dia cerdik, dia akan buat macam-macam untuk menidakkan ataupun untuk menolak daripada okey aku tak nak bayar, aku cakap aku tak sign dan sebagainya. Sebab itulah untuk mengelakkan isu-isu berbangkit macam tu, amalkan daripada awal bila klien dah start membayar fee guam apa deposit, open file dan sebagainya, tuan-tuan terus keluarkan engagement letter. Bagi tahu, puan, ni surat daripada firma kami, puan kena sign mengatakan puan lantik kami. Supaya kalau apa-apa berlaku, puan ada kopi, kami pun ada kopi. Dan benda tu kita kena nyatakan dalam engagement letter tu, terma-terma dalam tu boleh berubah dari masa ke semasa mengikut keadaan. Jangan jangan stick satu situasi, jangan. Kadang-kadang dia awal-awal ni memang nampak cantik, tengah-tengah pada perjalanan tu. Tu itu yang kita kena hati-hati tu. Bila dah tengah-tengah, dah klien dah mula rasa penat, dah bosan dan sebagainya, dia akan jadi macam tu. So kena faham kat situ lah. Okay. Baik, kepada untuk etika kepada kelangsungan firma ni, dia lebih kepada kita mematuhi kod etika profesional macam saya cakap lah, dalam etika peguam syar'i, dalam kaedah peguam syar'i. Di negeri-negeri, setiap negeri ada kaedah peguam syar'i, di Kelantan, di Terengganu, di Pahang, semua negeri ada. Okey, walaupun kita tidak mengeluar atau tidak menguatkuasakan lagi akta profesion guaman syar'i ataupun enakmen profesion guaman syar'i, hanya Kuala Lumpur atau wilayah saja. Tapi ada etika tu, ada etika untuk menjelaskan macam mana untuk menjadi seorang peguam yang profesional dan seorang peguam yang tidak sembrono. Kita ni kerjaya profesional. Bila kita profesional, kita kena jagalah profesionalism kita. Macam mana kita nak jaga? Okay, kita tidak seperti mana, terutamanya saya tengok dalam kes-kes yang melibatkan touting lah, touting ataupun untuk mencari klien. Okay. Kita tidak seperti seller-seller jual makanan, seller-seller jual baju di TikTok dan sebagainya. Tidak. Kita bukan macam tu. Jadi apabila kita nak mencari klien, kekalkan profesionalism kita sebagai peguam. Macam kebanyakan sekarang ni saya tengok lebih kepada buat video-video berbentuk awareness. Mungkin tuan-tuan biasa tengok lah, ada ramai dah lawyer-lawyer yang buat macam tu. Itu bagus. Maknanya um, you buat satu video dokumentari dalam berbentuk kesedaran untuk memberitahu pada klien apa yang berlaku kalau kita mulakan tindakan di mahkamah. Tapi dalam masa yang sama, bukanlah obvious sangat you guys tunjuk bahawa saya, kalau apa-apa masalah boleh contact kami, kalau apa-apa isu boleh boleh berusaha dengan kami. Tidak. Sebab itu dah direct selling. Kita tak boleh di apa, sebagai kerjaya profesional kita tak boleh direct selling. Indirect boleh. Dia kena ada skill. Tuan-tuan kena ada skill. Jadi nak mencari klien pun kena kena pandai. Kita buatlah video-video yang berbentuk awareness. Kesan dia tuan-tuan, tuan-tuan tak akan nampak sekarang. Tuan-tuan akan nampak the next 5 years ke depan. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab saya bermula daripada 2017. 2017 saya dah start membuat satu awareness punya documentary video, bukan video lah. Penulisan-penulisan yang berbentuk kesedaran awam. Okay? Umum lah, umum. 2017. And then kesan ni saya nampak sekarang. 2026, 2025, 2026. Saya dah tak perlu untuk orang kata istilah anak muda kata try hard. Saya tak perlu dah try hard untuk mencari klien, tak. Klien yang datang jumpa kita. Sebab melalui penulisan-penulisan yang lama. Bila kita tanya, puan dapat nombor daripada mana? Puan puan tahu saya ni daripada mana? Semua kebanyakannya akan cakap saya pernah baca, saya pernah lihat tulisan tuan, saya pernah tengok tulisan tuan. Maknanya benda tu dah lama. 2017, 18, 19. Dan hasil dia akan dapat selepas daripada tu. Sebab tu saya kata, kalau you guys baru nak bermula sekarang, contoh macam Puan Ain, Puan Umu, baru nak bermula, tak ada masalah. Tidak ada istilah saya dah terlambat ni tuan, umur saya dah lanjut. Tak ada. Boleh je bermula daripada sekarang. Tapi in a professional way lah, kita buat apa cara kita supaya kita tidak melanggar kita punya
professionalism kita sebagai peguam. Sebab kita kena jaga juga. Nanti kalau orang buat aduan, jenuh nak menjawab. Sebab saya pun ada pengalaman juga menjawab. Tapi bukan isu touting lah, bukan isu touting, isu isu lain lah. Cuma dia jadi penat tuan-tuan bila kita dipanggil untuk menjawab benda yang kita tak buat. Tapi orang mengadu. So dia jadi penat. Penatnya penat otak dan penat kita punya fizikal lah. Right? So, selain daripada kita menjaga etika untuk kelangsungan firma, sebab dia daripada nama kita, branding kita akan membawa kesan kepada kita punya syarikat. Okay. Orang tak kenal nama nama bukan, bukan orang tak kenal. Istilah tak kenal tu macam kelakar pula. Tidak berapa mengenali lah. Orang tak berapa mengenali pun nama firma saya MSP tak. Tapi orang kenal atas nama branding saya, Muhammad Syarafi. So, bila orang kenal atas nama branding, automatik dia akan tahu, oh ni firma Tuan Rafi ni. So dia tahu daripada situ. Sebab tu bila kita jaga branding kita, personal branding kita, so automatically kita punya firma kita pun akan terjaga lah dia punya apa nama baik, branding dan sebagainya. Right? Sebab kita nak elak daripada isu-isu kena tindakan disiplin sebab tonton setakat ni lah di Pahang belum ada lagi saya rasa setakat ni rekod belum ada lagi peguam yang dibatalkan lesen amalan dia. Tapi dibatalkan dan digantung lesen. Setakat ni saya rasa tak ada lagi. Tapi Selangor dah banyak. Selangor memang banyak banyak sangat. Okay. Tapi peguam-peguam yang diberi uh, apa kita panggil sebagai kita panggil notis uh, celaan. Celaan ni bahasa istana. Notis celaan ni notis penghinaan lah orang kata. Notis celaan ataupun notis peringatan. Notis reminder. Itu memang selalu. So kita nak elakkan daripada kita menerima benda-benda macam tu. Benda kita tak buat, dah bagi explanation pun pihak majlis ataupun pihak badan peguam cakna tak cakna. Kalau dia terima, okey lah. Kalau dia tak terima, nak buat macam mana kan? So, bila you ada rekod, bukanlah akan beri kesan yang besar pun. Tapi, kita ni manusia. Benda akan tersebar. Tak sekarang, mungkin lagi 2-3 minggu, 2-3 bulan akan tersebar. Bila tersebar, dia akan jadi masalah tuan-tuan. Orang cakap, alah firm tu dah pernah kena ni lah, kena apa? Kena panggil dengan majlis lah. Ni itu isu ini isu ni. Kita tak nak benda tu berlaku. Sebab tu kata kena kena follow dan patuh kepada apa? Kod etika profesional kita sebagai seorang peguam lah. Sebab dia akan membawa kepada yang poin terakhir, pembinaan reputasi yang kukuh. Bila kita menjadi seorang owner firma, kita berjaya menguruskan klien kita secara sistematik. Maksudnya bila klien lantik kita dah keluarkan surat engagement, kita pun dah jaga klien kita apa semua dan kita pun beretika sepanjang kita mengendalikan kes tu tak adalah sampai tahap apa flirt dengan klien. Kita takut benda tu berlaku lah. Ini kalau terutama situasi kalau lawyer yang berlainan jantina, contohlah kita mewakili lawyer perempuan ataupun puan Ain mewakili apa klien lelaki ya. So takut berlaku isu-isu macam tu lah. Dia akan memberi satu gambaran image kepada kita sebagai owner syarikat dan branding kita tu sendiri akan lebih dihormati dalam dunia. Benda ni dia istilah dia adalah power of mouth lah. Kuasa mulut. Bila orang membawa mulut dah habis satu kes, you dah habis contoh ditakdirkan Tuhan Puan Ain dengan Puan Umur dapat klien yang kita tak tahu pun klien tu rupanya banyak connection. Dia mungkin bukan orang besar, dia mungkin bukan orang yang famous, tapi connection dia ramai. Dan you pun kendalikan kes dia pun dengan apa penuh profesional. Ada apa surat lantikan peguam, ada surat warrant to act dan sebagainya, you buat A to Z. Habis je kes, klien tu pun tak cakap apa. Dia kata terima kasih Puan Ais sebab kendalikan kes saya apa semua. Tuk-tuk lagi 2-3 minggu ataupun next month datang klien lain. Kata saya dapat nombor ni daripada bekas klien Puan yang sebelum ni. Datang lagi klien. Dia membawa satu apa impact yang baik kepada next klien kita. Faham tak? So maknanya reputasi klien dia masih yang sama. Contoh macam Faiz sekarang katanya dah bermula dah apa bergerak sendiri je Puan Ain ni dah start belum ni operasi Belum, saya belum lagi. baru nak apa nak
daftar dengan MUI. SSM dah ni dah daftar dah. SSM kena daftar. Nanti kena daftar SSM, lepas tu baru bukan daftar dengan dia, sebenarnya bukan daftar dengan MUI. Dia lebih tepatnya adalah kita memberi makluman kepada majlis. Kita tak perlu daftar pun. Hanya bagi tahu makluman kita dah memulakan operasi, cuma alamat operasi itulah, alamat operasi itu dekat mana. Kalau sekarang ni duduk di Kedah, so kena bagi tahu lah saya beroperasi daripada Kedah. Tak ada masalah. Dia bukan daftar sebenarnya, dia cuma nak ada rekod. Tapi kena hantar kepada majlis agama pertama, yang kedua Jabatan Kehakiman. Jabatan Kehakiman ni kena bagi tahu juga, dan sebab nanti dia akan masuk dalam sistem untuk pendaftaran pendaftaran firma. Nanti kalau apa-apa pemfailan akan keluar nama firma, nama office lah. Dan JKSM pun boleh hantar juga untuk makluman supaya dia masuk dalam rekod sistem diorang. So nanti dekat list nama-nama peguam yang berdaftar akan ada keluar nama firma-firma yang berkenaan. Okay? Walaupun kita ni tak guna sama dengan JKSM, tapi tak apa, bagi tahu je. Kita maklumkan kita telah mulakan operasi di bawah nama apa, Ain Associate ke, Ain and Co ke, Ain and Partners ke, terpulang lah. Yang penting ada dia punya tu. Okay? Alright. Okay, komunikasi dengan klien. Komunikasi dengan klien ni maknanya interaction kita dengan klien. Kita kena ada uh, sentiasa maklumkan pada klien untuk update dengan klien tentang kes-kes yang dia sedang berjalan di mahkamah. Kena bagi tahu supaya klien, kadang-kadang, yelah saya faham je. Lawyer ni sibuk. Bila sibuk, kadang-kadang tu macam saya kan. Saya pernah je, okey, macam saya akan asingkan. Saya memang saya asingkan telefon untuk personal punya, maknanya urusan peribadi, family, kawan-kawan, okey, dengan tuan-tuan, mana saya asingkan. Dan satu lagi phone saya akan khaskan untuk klien saja. Saya pernah je terlepas nak respon punya klien punya WhatsApp lebih sehari. Klien akan rasa terabai. Bila rasa terabai, lepas tu staff pula kadang-kadang sibuk juga, tak ada nak ni. Jadi dia rasa terabai, itu akan bagi satu impact kepada kita. Bila dia nak recommend kepada next klien, dia akan cakap, kau tak payahlah pergi dekat Tuan Rafi ni, dia mesej sidai contoh kan. WhatsApp sidai, call sidai jangan. Jadi kita kena sentiasa update. Macam mana cara nak update? Macam saya, bila habis je kes, paling lewat sebelum balik daripada kerja, maknanya pukul 5.6, saya dah kena maklum pada klien proceeding kes hari tu dah selesai pasal apa. Kena bagi tahu. Lepas tu kita kena update berkala. Bagi tahu proceeding kes hari tu selesai, kemudian lagi 2 atau 3 minggu sebelum next proceeding, bagi tahu. 2 hari sebelum pun kita bagi tahu. Hari sebelum tu pun kita bagi tahu. Itu maksud kita update berkala. Okey. Dan yang paling saya nampak sekarang ni, ada antara lawyer-lawyer yang uh, dia jarang berlaku jujur untuk jelaskan tentang risiko. Ni ketelusan risiko. Dia sebab dia nak dapatkan klien, jadi dia tak bagi tahu pun apa risiko kalau teruskan tuntutan itu, tuntutan ini. Dia kena bagi tahu, tuan-tuan. Dia sebagai seorang peguam, kita tak boleh nak hide dengan klien. Apa risiko kalau kita buat contoh, kita nak buat tuntutan harta pencarian. Okay, tapi dalam tuntutan tu ada risiko dia. Kalau kita buat ni mungkin akan dibantah oleh pihak lawan. Kita kena bagi tahu risiko tu. Ada lawyer dia tak nak bagi tahu. Dia akan bagi tahu masa kes tengah berjalan. Tak betul macam tu. Kalau kita dah nampak kes tu akan ada risiko-risiko yang kita kena tanggung, bagi tahu siap-siap supaya klien bersedia. Dan kalau pun benda tu berlaku, ah, klien dah boleh bersedia. Kalau kita nak ambil contoh, kita nak, bukan nak ambil, kita nak bagi tahu pada klien, um, kes ni kita kena apa, buat satu permohonan celahan, kena buat satu permohonan interlock. So klien dah bersedia sebab kita dah bagi tahu risiko kes tu akan ditolak ataupun kes itu akan di apa, digantung dan sebagainya, contoh. Sebab ada lawyer-lawyer saya tengok dia tak jelaskan benda tu, tahu, bila dah tengah-tengah baru bagi tahu. Tu yang bila jadi macam tu,
ada klien dia tak suka. Uh, ada klien dia okey je, dia ikut je cakap lawyer. Tapi ada klien dia ni memang dia strict dan dia study, kena hati-hatilah yang tu. Right? Okey, yang paling saya tengok zaman sekarang ni adalah kerap menjanjikan bulan bintang. Ni bukan ni bukan kira lawyer senior ke lawyer junior, tak sama je saya tengok. Dia dah tahu dah kes tu 50-50. Okay, dia dah tahu dah kes tu uh, kejap, kejap Hmm. Okay, sorry, ada gangguan sikit tadi. Alright, saya nampak tak kira lah lawyer senior ke, lawyer junior ke, dia akan sentiasa beri satu jaminan. Oh, tuan, kalau lantik kami, okay, kami yakin dan pasti kes ni kita akan menang. Tak boleh. Di mahkamah, apa-apa boleh berlaku. Okay, bila apa-apa boleh berlaku, kita jangan mengharap, jangan letakkan harapan pada klien. Itu adalah salah satu etika profesional yang kita kena faham. Kena faham. Pada klien, kita tak boleh nak menjanjikan apa-apa pada klien. Melainkan kita bagi tahu pada klien, kita akan cuba usaha yang terbaik. Bukan bagi tahu kes ni confirm kita menang. Bila bagi tahu macam tu, sekali pengakhirannya kes tu kena tolak. Satu, you kena jawab dengan klien. Yang kedua, klien akan buat aduan you dekat pihak majlis. Masa tu baru tahu langit tinggi ke rendah. Kena hati-hati. Jangan menjanjikan bulan bintang pada klien, tapi bagi tahu pada klien kita akan fight till the end sampai akhir kes kita akan buat yang terbaik. Itu dah memadai. Maknanya dah memadai bagi tahu kepada klien, saya bersama dengan anda. Bila anda lantik saya akan bersama dengan anda, kita akan fight sama-sama. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, kejelasan prosedur. Ni uh, kita kena fahamkan klien apabila kita explain pada klien itu bukan latar belakangnya latar belakang undang-undang. Jadi kita kena jelaskan pada klien in a layman word, bahasa yang paling rendah. Tuan-tuan kena faham. Kalau saya sebut interlock, mungkin tuan-tuan tahu celahan dan sebagainya. Tapi nak memahamkan pakcik-makcik yang dekat kampung, yang lantik kita, datang bawa duit, okey, bawa duit cash, bayar kat kita 3-4 ribu. Orang kampung banyak duit bayar kat kita duit cash. Lepas tu, kita pergi sebut, pakcik, nanti kita buat kes interlock, pakcik. Pakcik jangan risau, kita akan celah, gitu celah. Jangan, tuan-tuan. Kena bagi tahu elok-elok. Pakcik, pakcik, kes ni nanti akan ada uh, proses, mungkin kita kena menjawab, kena bagi ayat yang simple tapi dia faham. Ini awak pergi bantai sebut interlock lah, lepas tu bagi sebut apa, perkataan-perkataan yang bahasa undang-undang lah. Kena bagi tahu. Kes ni nanti pakcik kita akan jadi macam ni. Kita akan jadi macam ni. So pakcik kena bersedia. So klien akan rasa macam, oh, dia bagi tahu dengan jelas apa yang akan berlaku. Kena faham pada klien macam tu. Kadang-kadang klien ni walaupun you dah bagi tahu secara detail, ada lagi yang tak faham bila bukan dah balik rumah tu, dia lupa apa yang dia bercerita dengan lawyer tu, kena faham kat situ. Okey, kemudian pengurusan jangkaan klien. Ni antara benda penting jugalah. Komunikasi yang efektif antara kita dengan klien untuk uh, bagi tahu pada klien. Kes ni akan berjalan berapa lama. Kita mesti dah ada expectation. Walaupun tak tepat, tapi kita mesti ada expectation. Kalau pihak sebelah sana tak setuju, puan, kes ni mungkin akan berjalan dalam setahun. Kes ni mungkin akan berjalan 6 bulan. Kena bagi tahu. Sebabnya nanti klien akan letak satu tanggapan, oh, aku lantik lawyer, boleh selesai dengan cepat. Tak. Kes di mahkamah, dia perlu dinilai secara case by case basis. Jadi kena hati-hati. Okay? Bukan satu kes tu sama dengan semua kes yang lain. Kan Right. Next, rekod komunikasi. Rekod komunikasi ni maknanya segala bentuk arahan yang kita beri ataupun kita terima daripada klien kena ada simpanan. Okey, sebab tu saya tak suka klien bagi arahan melalui, kalau di WhatsApp, saya tak suka dibagi arahan secara voice note. Jangan. Sebab kita takkan kita susah nak trace balik kalau
benda tu dah lepas conversation, dah conversation dah makin panjang panjang panjang, kita dah tak tahu ke mana. Jadi bila klien nak bagi arahan, saya akan minta klien untuk tulis. Tulis, biarlah tulis panjang pun, yang penting kita ada rekod. Tu salah satu cara. Kalau di telefon kita pun kita catat. Okay, tuan-tuan kena catat. Catat, ataupun kalau rasa macam kurang rajin, rekod lah melalui perbualan telefon tu. Boleh je rekod, tak ada masalah. Yang pentingnya kita ada segala bentuk simpanan rekod antara kita dengan klien dan klien dengan kita. Klien bagi arahan pada kita, buat catatan. Kita bagi informasi pada klien pun, kita buat catatan supaya kita tahu. Sebab tu peguam kena sentiasa alert dengan tarikh, kena sentiasa alert dengan masa. Dua benda ni peguam kena alert. Sebab tu kadang-kadang cuti sekolah pun peguam langgar. Peguam tak ingat dah itu cuti sekolah sebab dah lama tak sekolah kan. So tuan-tuan kena kena ada rekod komunikasi lah antara tuan-tuan dengan klien. Okey? Baik, setakat tu ada soalan tak? Ke semua okey je lagi setakat ni? Okey eh? Hmm, Semua ada. okey ke? Okey tuan, okey. Okey, siapa tu? Ada suara lelaki tu. Saya baru boleh join. Hari tu tak Oh, tahu. okey. Muslim. Okey, okey, okey. Alright. Welcome, welcome. Tak ada masalah. Okey, Terima kasih sudi join. sama tuan. Okey, nanti ya, video saya dekat YouTube dah ni ya, dah review Dah. Saya dah Dah tengok. tu untuk ni je sebenarnya, tuan-tuan semua dah ada ilmu dah pun. Cumanya untuk apa orang kata, untuk professionalism sebagai pensyarah dengan anak murid ni, saya kena buat benda tu sebab nanti exam pun based on tu juga. So jangan risau. Untuk exam nanti kita kita bincang sama-sama. Dah bagi lulus je semua ni. Alright? Okay, conflict of interest. Ni apa yang berlaku kalau kita tak jaga benda ni lah. Okay. Kita kena faham bila klien ni datang dalam pelbagai bentuk latar belakang. Okay. Jadi sebelum dia datang dan kita nak ambil klien tu, kita kena buat yang pertama ni, kita kena buat conflict check. Conflict check ni maknanya sebagai owner of the firm, kita kena check dulu background klien. Okay. Kena check dulu, kalau kata dia bagi arahan pada kita pun, kita kena check dulu apa apa konflik yang akan kita terima. Bukan klien je, kita terima. Adakah benda ni akan memprejudiskan nasib anak guam ataupun memprejudiskan kita punya kepentingan sebagai peguam. Sebab apa-apa pun di akhir nanti adalah kita nak kena make sure kita akan terus boleh beramal sebagai peguam. Klien akan datang dan pergi. Tapi kalau kita once dah kena uh, ban, dah kena apa, ban satu, dah kena tarik lesen, susah kita nak cari makan. Pula tu kalau tuan-tuan ada satu je lesen. Lesen Pahang je. Oh, nak cari makan macam mana kalau dah kena ban ataupun dah kena tarik lesen. Bila you kena tarik dia, kalau kena tarik lesen ni sangat sangat kritikal lah tuan-tuan. Kalau kena ban ni saya rasa mungkin boleh boleh apply lesen negeri lain. Tapi kalau kena tarik lesen ni, memang bagi saya sangat sangat susah kalau nak pergi ke negeri lain. Dia akan bagi satu uh, tanggapan yang tak molek lah kepada majlis peguam ataupun apa, majlis agama di negeri yang kita nak apply kemudian tu lah. Alright. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, kita dilarang sama sekali untuk mewakili pihak kedua pihak lah. Contoh saya pernah berada di situasi ni. Uh, yang datang jumpa saya suami, tapi yang lantik saya isteri. Jadi adakah saya ni mewakili pihak yang ataupun ada konflik interest? By rightnya tidak. Sebab yang datang jumpa saya, dia hanya datang untuk dapatkan khidmat nasihat je. Dia tak lantik pun secara rasmi. Tapi yang lantik secara rasmi ialah isteri. Okay, tapi kelebihannya kat situ, saya dah tahu dua-dua cerita. Saya dah tahu dua-dua cerita. Okay, bila dah tahu dua-dua cerita, cuma saya bukan seorang peguam yang akan membangkitkan isu, oh dia ni dah pernah datang jumpa saya, ada tidak. Saya kekal profesional, saya akan berpandukan kepada apa fakta kes yang anak guam dah cerita. Dan kita pun tahu bila um, kalau berlaku isu bantahan sebagai pun, at least kita dah bersedia dengan kita punya peguam kedua, co-counsel kita. Lepas tu biasanya bila kalau suami dah datang, cuma sekarang ni lately saya akan buat macam ni lah. Kalau yang datang suami, yang nanti isteri, saya akan tolak terus. Saya punya cara saya akan tolak terus. Sebab saya tak nak jadi nanti kan kita akan ada rasa ihsan dan kita akan ada rasa kesian.
Tu kita, itu pun masalah kan, sebab kita ni manusia tuan-tuan. Bila manusia, um, kita takkan terlepas daripada perasaan rasa belas kasihan. Belas kasihan dan juga rasa ihsan pada pihak satu lagi. So, cara yang terbaik ialah saya tolak je. Saya tolak, saya carilah kes lain. Tak apalah. Tak dapat kes yang tu walaupun dia nak bayar tinggi sekalipun. Tapi kalau benda tu boleh menyebabkan kita rasa tak boleh menjalankan tugas sebagai kita sebagai peguam secara profesional, kita tolak je lah. Right? Rezeki tu bukan kat situ je. Rezeki tu ada kat tempat lain. Jangan risau. Right? Baik. Seterusnya, perlindungan kerahsiaan klien. Ini pun sama. Okay. Untuk mengelakkan konflik berterusan, kena pastikan maklumat klien yang lepas, klien-klien terdahulu kita. Kita tak gunakan sembrono. Untuk kalau ni melibatkan tibalah ada kaitan dengan klien yang kes yang baru. Kita pun cerita tentang in general way. Okay. Saya pernah ada kes gitu-gitu tanpa menyebutkan nama pihak-pihak, tak ada masalah. Untuk bagi tahu pada klien, untuk meyakinkan klien kalau ia lantik saya, kes yang sebelum ni saya pernah kendalikan yang mirip macam situasi puan, itu tak ada masalah. Tapi kalau kita cakap, dulu saya punya klien nama Senah. Puan kenal kot Senah tu. Tu jiran saya contoh. Itu dah jadi kita tidak merahsiakan apa klien punya maklumat. Itu masalah lah. Itu memang satu masalah yang sangat besar. Okay, buat masa ni saya tengok tak ada lagi lah lawyer buat macam tu. Jadi saya menasihatkan tuan-tuan kalau kata berlaku isu macam tu, tuan-tuan kena jagalah, jaga kerahsiaan pada klien. Okey? Supaya tidak berlaku isu konflik kepada next klien kita. Alright? Next ialah penjagaan integriti profesional. Ini kita nak menghindari apa, kalaulah kata berlaku ini melibatkan isu ni tuan-tuan. Situasi apabila kita mewakili isteri. Ini banyak berlaku bila kita mewakili isteri. Kalau mewakili suami tak ada masalah sangat. Sebab suami, kalau kita mewakili isteri, suami ni pula jenis yang tak nak lepas isteri, kemudian dia jumpa kita belakang-belakang. Okay. Dia kata, tuan, tuan tak payahlah wakil isteri saya ni. Saya bayar tuan balik. Berapa dia bayar? Tuan-tuan pernah berada dalam situasi itu tak? Ain pernah berada dalam situasi itu tak? Ain ada tak Ain kat sini? Ain ke Ain terkeluar? Ain terkeluar ada? Ain Belum, cakap belum pernah lagi. tak pernah lagi kan? Mm-mm. Ah. Puan Umur pernah berada di situasi macam tu tak? Saya rasa Puan Umur pernah kot sebab dah lama praktis kan. Mungkin pernah berada di situasi itu. Kita mewakili pihak itu lagi, pihak yang lawan tu datang jumpa untuk deal supaya kita tak payah mewakili itu dan disanggup bayar dua kali ganda. Pernah tak berlaku dekat tuan-tuan? Ha, saya pernah. Saya pernah berada dalam situasi itu. Sebabnya um, kita mewakili ialah isteri tak tahan dengan perangai suami. Jadi mohon cerai. Terpaksalah guna khidmat peguam. Bila guna khidmat peguam, tiba-tiba suaminya datang jumpa, bagi tahu kata jumpa ni lah, bukan jumpa saya, jumpa saya punya LA saya lah. Dia kata tuan tak payahlah wakil isteri saya ni. Berapa dia bayar tuan? Kita pun sajalah letak harga tinggi. Dia boleh offer dua kali ganda. Kita kata banyak ni kan tuan. Tak apa tuan. Saya bayar dua kali daripada harga yang saya bayar dengan syarat tuan tarik diri dan tuan jangan mewakili saya. Awak bayang tak kalau waktu tu awak tak, awak punya satu iman awak lah, iman awak dan juga profesionalism awak tidak terjaga ataupun tidak menjadi benteng awak, agak-agak awak ambil tak duit tu. Sebab dia dah kata saya nak transfer dah ni tuan. Dia boleh tunjuk dekat kita berapa amount, berapa isi saya bayar tuan. Kita contoh kita kata 5,000 tuan. Saya bayar dua kali ganda 10,000. Oi, kita time tu tengah tak ada kes 3-4 bulan, 10,000 mah depan mata. Tu yang saya kata tu kena jaga apa kita punya integriti kita sebagai seorang peguam. Tu situasi yang bagi saya dia uh, taklah uh, apa orang kata selalu juga berlaku tapi jarang-jarang orang cerita. Ni saya cerita ni based on pengalaman saya. Situ yang saya bimbang tuan-tuan mungkin akan melalui itu satu masa nanti, tapi kalau kata tuan-tuan berlaku situasi macam tu, kena ingat balik apa tujuan dan tugas tuan-tuan dilantik menjadi peguam kepada pihak anak guam kita. Okey, faham Right. Next adalah pemeliharaan reputasi firma. Ini salah satu daripada cara kita, okey. Apabila kita menguruskan apa konflik interest yang berlaku pada kita, yang datang pada firma kita, dia akan apa membantu kita untuk terdedah kepada sebarang bentuk aduan salah laku. Maknanya saya nak cakap macam ni tau. Dia tidaklah
bukanlah istilahnya bukanlah semua firma tu perfect. Tidak. Setiap firma ada masalahnya masing-masing. Okey. Tapi macam mana firma itu mengendalikan masalah yang datang tu yang menyebabkan dia kurang mendapat aduan. Klien mesti akan sentiasa tak puas hati punya. Bukan bayar RM1, RM2, tuan-tuan, servis kita. Bayar beribu-ribu, puluh ribu, ratus ribu pun ada. Mesti dia akan ada rasa macam, aku bayar kok, kenapa lawyer buat macam ni, macam ni lah. So dia akan terbit rasa dia nak buat aduan tu. So bila berlaku isu-isu macam um, klien tak puas hati dengan cara kita dan sebagainya. Macam mana kita handle the situation untuk settlekan tanpa perlu benda tu berlarutan sampai ke peringkat majlis dan sebagainya. Okay? Tu kena faham lah. Nak kena jaga. Ni berat tugas kita ni. Bila kita memilih untuk menjadi owner firma, berat. Bukan sekadar kita, oh saya dah buka firma, so ini adalah firma saya. Tara, bukan. Dia lebih pada itu sebenarnya. Kita kena sentiasa berfikir dari masa ke semasa, hari ke hari, untuk mengelakkan daripada kita diambil tindakan oleh pihak ni lah, pihak majlis ataupun diadu oleh pihak yang tidak berpuas hati dengan kita. Ini banyak berlaku tuan-tuan. Nanti tuan-tuan dah buka firma sendiri, nanti tuan-tuan akan nampaklah ramai orang akan mula rasa iri hati, akan mula rasa tak senang dengan kehadiran firma tuan-tuan. Akan mula rasa macam itu, macam ini. Sebab saya dah rasa semua tu. Okay, saya awal-awal dulu mungkin tak lah. Bila makin lama, masa tu akan nampak orang yang mula letak, dia rasa macam kita ni ancaman besar kepada dia. So kita kena jagalah reputation firma kita. Right? Okey, keadilan dalam representasi. Ini untuk kes-kes, kalau lebih kepada kes-kes yang melibatkan, ialah kebanyakan kes di mahkamah melibatkan hak. Tapi kalau untuk merujuk kepada representasi ini, kalau kes-kes melibatkan, contoh tuan-tuan mengambil kes jenayah. Okey, kes jenayah ni kena hati-hati, bukan sekadar untuk dapat nama je, tapi untuk pastikan hak anak guam itu dibela dengan sewajarnya. Kalau kes-kes yang mal, contoh kalau kes melibatkan tuntutan selepas cerai, kena pastikan anak guam itu mendapat hak dia yang patut, berapa nilaian dia yang patut. Contoh kalau melibatkan tuntutan muta'ah ataupun atas pencarian, kena beritahu awal. Kita akan cuba minta sebanyak mungkin, tapi bergantung kepada budi bicara dan keputusan pihak mahkamah dan pembuktian. Yang utamanya pihak pembuktian daripada pihak anak buah. Okey. Baik. Okey, ni pengurusan klien. Bila kita dah mula terima klien, inilah masanya untuk kita nak menguruskan klien ni tuan-tuan. Kita nak dah mula kena belajar dah. Inilah antara dia punya poin-poin dia untuk kita uruskan klien kita. Okey, benda pertama sebagai owner firma, kita kena kekalkan profesionalism kita sebagai peguam ataupun owner syarikat, sebagai empunya syarikat, sebagai bos, sebagai majikan. Macam saya ada cara saya. Klien hanya akan jumpa saya kalau dia dah confirm proceed. Saya macam tu sebab saya macam malas lah. Melainkan kalau memang dia betul-betul dia deal memang nak jumpa saya untuk consultation, tak ada masalah. Tapi kalau klien yang tiba-tiba walk in ataupun tiba-tiba datang office dan sebagainya, biasanya akan jumpa saya punya LA saja untuk berurusan. Dah confirm, dah tahu, dah confirm lantik, dah confirm proceed, barulah dia akan jumpa dengan saya untuk berurusan untuk lantikan peguam. Tu cara saya lah, sebab saya nak kurangkan kalau takut berlaku isu, kalau bila klien kerap sangat kontak peguam ni pun sakit hati juga bila berborak benda yang tidak berkaitan dengan kes ni. Ada jenis klien ni, dia jenis terlampau mesra tuan-tuan. Ada terlampau mesra ni, bukan mesra apa, dia kerja dia nak cerita je dengan kita. Ah, ada masa nak bercerita, ada masa nak cerita. Kita nakkan fakta kes saja, tapi dia cerita benda yang tidak berkenaan. Faham tak? Dia khabar dia baru balik kampung lah, baru balik jumpa doktor lah. Kita bukan tak boleh, tapi ada masanya kita kena fokus kepada kerja lain. Sebab tu, poin pertama, bila kita nak uruskan klien ni, kita kena kekalkan professionalism. Respon pada klien hanya berkaitan dengan urusan kerja sahaja. Dan kita kena tenang lah. Kadang klien ni, dia punya mulut dia boleh tahan juga tuan-tuan. Dia lepas tu macam dia tak ambil insurans. Macam tu lah. Jadi kita kena sentiasa tenang, relax je. Klien tembak macam mana pun, tuan-tuan dah ada jawapan dah.
Tu kena sentiasa berfikir two step forward. Bila klien cakap macam ni, apa kita nak jawab? Klien cakap macam ni, apa kita nak jawab? Faham tak? Okay, itu yang pertama. Yang kedua, okey, dokumentasi komunikasi yang rapi. Yang ni melibatkan isu apabila kita mula consult klien, beri nasihat pada klien dan apa arahan yang kita terima daripada klien, yang mana kalau arahan tu macam susah kita nak buat, yang sehingga boleh menjejaskan profesionalism kita, kita kena ada satu rekod dan kita kena bagi tahu pada klien. Kita boleh buat tak benda tu? Kalau tak boleh buat, bagi tahu apa solusi kita nak buat kepada kes yang tengah berjalan. Kalau kata berlaku inilah perkara berbangkit. Alright? Okey. Yang ketiga, ni menetapkan batasan yang jelas. Yang ni dia lebih kepada menjaga hubungan lah. Menjaga hubungan ni maknanya kadang-kadang ada certain peguam ni tak boleh tengok klien yang apa orang kata istilahnya comel sikit, contoh handsome sikit, kalau perempuan handsome lah, kalau lelaki ni comel, dahi licin sikit, dia mulalah apa, layan dia tu lain macam sikit. Saya cakap ni bukan berdasarkan pengalaman tak, tapi saya tengok situ apa orang-orang lain lah, lebih lain lah. Dari mana tak ada lah nak bagi tahu, cumanya benda tu memang berlaku. Sebab kita manusia, tuan-tuan. Manusia ni kita diberikan dengan satu perasaan. Bila tu kita rasa macam okey, klien ni comel ni, aku nak kena entertain lebih sikit. Oh, klien ni biasa-biasa je, tak apalah, aku ni je. Klien ni handsome ni, aku kena kena dengar beria sikit. Tengok mata tak berkelip. Tu contoh. Kita kena menetapkan batasan kita. Bila kita berurusan klien, itu klien aku. Dan aku lawyer kau. Jadi kena profesional. Nak bercerita, janganlah macam robot sangat. Kita bercerita macam ni lah. Tapi benda tu dalam mood profesional. Supaya kita faham lah bila dia lantik kita tu, dia tahu dah apa dia kerja kita dan puan boleh contact saya pada waktu bila. Kena beritahu awal. Hanya pada waktu 8 ataupun 9 sampai 5 atau 9 sampai 6. Lepas daripada tu saya takkan respon dah. Tu kena bagi tahu pada klien. Sebab kalau klien dia tak faham. Pukul 10, pukul 11 saya rasa Puan Ain sentiasa menghadapi isu yang sama macam saya cerita ni. 10, 11 malam telefon lagi ke lawyer. Kadang-kadang pukul 12 malam. Unless kalau benda tu memang urgent sangat lah. Kalau tak, kebiasaannya kalau kekemal, dia tak berapa urgent. Kes jenayah yang masih urgentnya. Klien kena tahan kat lockup, tu lain lah. Tapi kalau kekemal, dia tak perlu sampai lepas waktu kerja pun untuk kontak dengan peguam ni. Tunggu besok pun boleh. Tapi biasalah klien, dia rasa I bayar you kot. Dia macam tu. Dia akan guna istilah macam tu. So tu kena kena faham. Dia akan membawa kepada poin yang seterusnya. Ketegasan dalam nasihat undang-undang. Maknanya tuan-tuan, klien klien apa tekan kita macam mana sekalipun, kita stick dengan bagi tahu kata puan dari sudut undang-undang tak boleh buat macam ni. Okey, kita akan buat macam ni. Kalau puan nak, puan ambil, tak nak, saya tarik diri. Dia akan bawa ke point yang seterusnya. Kalau klien tu degil dengan kita, tak nak dengar apa semua, kita boleh mempertimbangkan untuk tarik diri daripada terus mewakili dia. Sebab kita bukan macam civil. Civil, dia bila lantik atas firma. Kita ni syariah, kita melantik atas jasad tu. Maksudnya, al-wakalah bil khusumah. Lantikan atas jasad. Maksudnya, kalau kau tak nak dengar cakap aku, tak apa, aku tarik diri. Kau cari lawyer lain. Lepas tu bila kita nak bagi advice pada klien, kena tegas. Puan, bawah peruntukan ni bagi tahu begini, begini, begini. Puan rasa nak dengar, puan dengar. Kalau puan rasa tak boleh terima apa yang saya cakap, puan boleh cari lawyer lain. Tu menunjukkan bahawa bila kita tegas dengan apa yang kita bagi tahu, klien akan hormat kita. Bila kita tak tegas, klien akan mudah nak memperkotak-katikkan kita sebagai lawyer. Walaupun kita ni junior, kata nama junior lah, nama lawyer apa baru, tapi bila kita tegas, klien akan kata dia ni berpengalaman, lawyer yang berpengalaman. Okay, so kena faham kat situ lah. Kalau lah kata uh, klien dah mula hilang trust, dah mula rasa dark pada kita, ada rasa sangsi dengan kita dan dia tak nak ikut. Bila kita bagi tahu macam tu, dia tak nak ikut. Okay, kita boleh mula pertimbangkan, okay, saya tarik diri, puan bayarlah fee saya tu setakat mana yang saya dah buat kerja, kemudian puan carilah yang lain. Pandai-pandai klien lah. Sebab
kita kena faham, kita sebagai peguam ni, kita manusia biasa, kita kena jaga kesihatan kita. Saya tak nak nanti tuan-tuan jadi peguam mental pula. Ya Allah kata kan, sampai kena ambil apa, kena disahkan sebagai MDD lah, bipolar disorder lah, tak nak macam tu. Klien tak apa, sebabnya klien datang dan pergi, tapi lawyer jangan. Jangan sampai tak kita disahkan sebagai major depression, bipolar lah, benda jangan. Sebab benda tu akan memberi kesan kepada kita punya kesihatan diri. Sebabnya bila klien ni jadi degil sangat, kita nak lagi ke apa, jaga dia, apa, ambil dia sebab dia bayar. Atas rasa dia bayar je. Tapi klien tu jadi degil lah. Dia bayar, ada jenis macam tu ya tuan-tuan. Dia bayar, dia degil. Jika kalau jenis macam tu, biasa saya sekali je saya nasihat. Kalau dia tak boleh dengar, dah that's it. Saya tarik diri, biarlah. Sebab saya tak nak diri saya jadi macam ni, tekanan melampau, burn out. Saya tak nak kelak saya jadi burn out. Saya nak saya menjadi seorang peguam ni, saya nak happy-happy je. Happy-happy, fun-fun je. Bukanlah maksudnya kita ni, fun-fun tu mana kita melawak dekat court, kan? Kita nak kita punya pekerjaan kita ni satu pekerjaan yang seronok. Kita jadi peguam, mesti seronok. Bukan ni kita jadi peguam sebab terpaksa. Betul, kalau kita jadi peguam, kita jangan jadi watak. Saya bagi tuan-tuan 3 watak. Dia ada watak uh, pengembara, ada watak tahanan, dan ada watak pelancong. Okey, tuan-tuan jangan jadi watak seperti tahanan. Rasa tersiksa je duduk dalam bidang peguam ni. Rasa macam dipaksa. Tu dia rasa dia ditahan lah. Tahanan dalam jiwa dia. Okey. Ataupun tuan-tuan jangan jadi seperti watak seorang pelancong. Mak suruh buat tu kita pun buat. Ayah suruh buat tu kita pun buat. Maknanya ayah suruh jadi lawyer, kita pun jadi lawyer. Mak suruh jadi lawyer, kita pun jadi lawyer. Sedangkan jiwa kita tak ada. Kita hanya mengikut saja. Jangan Jadi peguam ni dia mesti apa, dia mesti jadi seorang pengembara, sentiasa nak explore benda baru. Tu seorang pengembara, 3 watak ni saya bagi tahu tuan-tuan. Nanti tuan-tuan kelaskan diri tuan-tuan ni kat mana. Adakah aku seorang tahanan ataupun banduan, ataupun aku ni seorang pelancong, ataupun aku ni seorang pengembara. Okey. 3 watak ni akan menentukan tuan-tuan boleh menjadi seorang peguam yang sukses ataupun tidak di masa akan datang. Okey. Saya di awal saya praktis dulu, saya adalah seorang pelancong. Saya memegang watak. Saya rasa saya pelancong. Saya buat je apa benda yang mak ayah saya suruh. Tengah-tengah tu saya jadi macam saya ni seorang tahanan. Saya rasa terseksa buat kerja itu ni. Lama-lama barulah saya explore diri saya. Oh, saya ni boleh jadi seorang pengembara. Saya boleh explore banyak benda. Bila kita betul-betul kita study dalam kita punya ni, walaupun kita dah, yelah, officially ni kita dah habis belajar, degree apa semua kan. Tapi maksudnya selepas kita dah jadi peguam pun, kita masih belajar lagi. Jadi bila kita dah bekerja ni, kita belik undang-undang, belik section, kita belajar. Bila tu baru saya rasa, oh, saya boleh jadi seorang pengembara yang berjaya rupanya. Cuma belum belum berjaya lagi lah buat masa ni ya tuan-tuan. Tu yang kata jangan sampai tahap kita ni mendapat burn out lah. Burn out. Jadi kalau burn out ni susah, kadang-kadang orang sampai hilang hilang apa rambut lah, apa benda lah. Itu kita risau kat situ tu. Okey. Faham dah habis. Okey. Kesimpulan dah ni untuk minggu ke-11. Kena faham apabila kita dah mula nak belajar menguruskan klien, benda asas sebagai owner syarikat ialah reputation kita sebagai peguam, untuk pastikan kita punya firma kita terus. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok um, apa tu company-company lawyer-lawyer yang namanya sering disebut-sebut. Contoh kalau dalam bidang dalam syariah ni, nama yang famous yang saya biasa disebut-sebut, contohnya Datuk Zainul Rijal, Datuk Zaidi Zain, Faiz Adnan, Rosdan Suja. Ini nama-nama, Musa Awang. Ini nama-nama yang kita tahu. Dia nama-nama, bukan dia, kita panggil nama besar tapi sebenarnya nama yang dikenali. Okay? Sebab dia mungkin dia ada skill pengurusan klien yang sangat bagus lah. Macam mana dia tackle klien bila klien tu lantik dia dan sebagainya. Tu yang pertama. Yang kedua, etika tu sendiri akan menjadi tunjang kepada kelangsungan kita punya apa
kehidupan kita ataupun firm kita, bukan sekadar kita follow membabi buta, tapi etika tu sendiri bila kita faham dan hadam, tuan-tuan akan lebih mengetahui. Oh, etika ni sebenarnya terpakai pada waktu bila tak terpakai. Okey. Kan dari sudut hubungan kelangsungan antara firma guaman ni dengan klien sangat-sangat penting, tuan-tuan. Kena faham. Klien dia memang akan datang dan pergi, tapi apabila dia selesai saja menerima khidmat pada kita dan khidmat itu memuaskan hati dia, walaupun kes tuan-tuan kalah, tapi tuan-tuan dah bagi satu perkhidmatan yang baik pada dia, insya-Allah klien tu akan apa suggest tuan-tuan dekat orang lain untuk bagi tahu, kau nak lantik lawyer fight till the end, kau lantiklah Puan Ai, kau lantiklah Puan Umum, ataupun kau lantiklah Tuan Muslim ni, supaya dia tahu kita ni memang buat kerja bukan sekadar kau bayar aku, tapi aku buat kerja sebab aku memang minat, aku nak belajar benda ni. Sebab ada satu uh, firma di Lembah Kelang. Dia mewakili ni saya baca lah dia punya apa kes dia tu masuk reported case. Dia mewakili seorang suami yang mana um, suami tu tak berpuas hati dengan jumlah mut'ah yang dia kena bayar. Suami tu tak mampu. Okay, dia tak puas hati. Pada peringkat kes di mahkamah asal, mahkamah induk tu, um, dia tidak diwakili peguam. Tapi bila tak puas hati, dia cari lawyer, ditakdirkan tu dia berjumpa dengan lawyer yang memang nak membantu dia buat rayuan. Okay. Dan kes tu tak silap saya, diputuskan rayuan dia diterima. Maksudnya dikurangkan ke ataupun ditolak, saya ingat. Apa amount mut'ah yang dituntut tu. Sebab dia faktor perceraian yang berlaku. Faktor perceraian itu berlaku memang daripada isteri, menyebabkan dia tak boleh dapat mut'ah lah. Okay, memang saya rasa tak silap saya lawyer tu dia offer servis pro bono kepada klien tu. Sebab dia kata klien dia orang yang tak berkemampuan untuk lantik peguam. Sebab tu masa peringkat mahkamah apa induk tu dia tak pakai peguam. Itu antara satu cara lah untuk menjaga apa kita punya hubungan kita lah. Dari performance kita di court dan sebagainya. Lepas tu dia akan membawa kepada documentation dan juga prosedur. Kena faham prosedur ni boleh berubah dari masa ke semasa. Tuan-tuan jangan terlalu rigid sangat, kena sentiasa alert. Maknanya dari sudut nak documentation kan, pleading, nak bermain dengan prosedur court dan sebagainya, daripada nak lantik klien. Contoh ada dua negeri sekarang ni untuk lantikan peguam dah tak perlukan wakalah di hadapan penatah, hanya cukup peguam dengan anak guam saja. Selangor dengan wilayah persekutuan, wilayah persekutuan KL lah. Okay, dia tak perlukan kepada lantikan ataupun ikrar di hadapan pendaftar dah, tak perlu. So kena alert. Prosedur boleh boleh up to date. Okay, tapi undang-undang tu akan kekal sehinggalah ada satu undang-undang lain yang mengubah undang-undang tersebut. Right? Itu yang seterusnya. Okay, integriti dalam menangani konflik ini berbalik kepada bagaimana seorang empunya syarikat, owner firm, peguam tu sendiri, dia nak uruskan konflik yang berlaku dalam dalam firma dan juga dalam kes yang dikendalikan di mahkamah. Dan kadang-kadang tuan-tuan, kita ni sebenarnya lebih kepada uh, membantu mahkamah. Memang banyak kita bantu mahkamah lah. Nama pun peguam syar'i, sahabat mahkamah. Jadi tuan-tuan kena faham lah, kita kena sentiasa membantu pihak mahkamah. Kadang-kadang mahkamah pun tak sempat juga nak ni kan, terang pada orang awam. Jadi kita lah kena terang pada orang awam. Sebab tu saya kata kalau tuan-tuan nak buat marketing untuk personal branding, buatlah video-video ataupun penulisan-penulisan yang berbentuk awareness, kesedaran umum, supaya um, orang awam boleh dapat manfaat lah daripada kita punya apa penulisan dan juga video kita lah. Right? Okay, yang terakhir adalah kematangan dalam mengendalikan tekanan. Yang ini, kalaupun you dah bergelar senior, tekanan daripada uh, banyak pihak, mahkamah, majlis, klien khususnya, maksudnya kita nak kendalikan klien yang jenis degil ataupun prosedur prosedur di mahkamah yang banyak birokrasinya, ataupun aduan yang kita terima daripada majlis satu, akan menunjukkan macam mana you matang dalam kendalikan tekanan. Maksudnya kena belajar lah, tuan-tuan kena belajar. Okay. Bila datang masa yang sama, kes
Betul sama aduan, bersama prosedur pula. Banyak kerenah pula nak filekan macam tu pun tak boleh, nak filekan ini tak boleh. Kena ikut ini, ikut ini. Tu kena kena belajar lah. Sebab kadang-kadang ada lawyer dia tak boleh nak kontrol benda tu. Dia jadi sampai tak meluah dekat dekat tempat yang tak sepatutnya, ataupun apa istilahnya kita panggil membawang lah kot, membawang lah. Okay, so itulah apa yang saya boleh sampaikan untuk topik kita minggu ni. Saya udah hutang dengan tuan-tuan satu lagi video video minggu 10, nanti saya settlekan video ke 10 tu dah nak siap dah. Minggu 10 tu nanti saya akan upload, kemudian saya akan share link dengan tuan-tuan. Untuk ini saya dah record. So nanti ni pun saya akan share kat dalam YouTube. So um, untuk minggu ni saya rasa tu saja. Cukup sekadar itu sahaja. Kalau tuan-tuan ada persoalan boleh ajukan sebelum kita ni kita wrap up. Ada persoalan berkenaan dengan macam mana nak menguruskan klien tuan-tuan ni? Ada tak? Tak ada. Tak ada Puan rumah okey Okey, batuk sikit. Apa Ain ada ke Ain? Tuan Muslim okey Tuan Muslim. Saya betul lah first time baru jumpa ni. Okey Saya tuan, takut okey je. takut takut terlepas ke, kalau ada apa-apa tuan boleh tanya terus lah tuan Boleh, InsyaAllah boleh. saya bantu mana yang boleh. Boleh insya-Allah. Tuan praktis dekat mana ni Terengganu Kata Terengganu Betul. Saya tak ada lesen lagi. Saya baru habis chambering. Oh, bawa habis chambering. Lepas tu sekarang bekerja di firma ke? Status saya stay chambering. Stay chambering. Ya. Dengan siapa? Dengan nama master saya, Hmm. Tuan Said Bazlan. Oh, sini lawyer Ya, 11 tahun lah. 11 tahun Hmm. Patutnya